Assalamualaikum, welcome to my channel. Jeng. So, hari ni Aida nak makan ayam gepuk sambal pedas tau korang. Sebab Aida ni jenis tak makan pedas. Cili hijau yang besar pun kalau makan dia rasa pedas lah, tapi tak adalah What? macam tu, tapi dia rasa pedas. So Aida macam elakkan lah, alihkan daripada nasi. So hari ni memang ada timun, kita makan ayam gepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sambal dia ni. Sini kicap dia. A few moments later. Ni okey tak kamera? Nak tengok muka saya ke nak tengok makanan? Gitu. Saya takut lah. Ada tempe. Penuh. Kerap pula. Ni. Okay, so. Ada cili. Lepas tu korang. Sekejap sebabkan hari ni saya puasa. Saya pula. Aku ada, saya semua ada. Ikutlah mana-mana kan. 1, 2, 3, 4. Doom tek, tek doom tek, doom tek, tek doom tek. Kan? Saya lah. Aku tak biasa. Saya kan goreng nugget. Saya lapar. So saya makan nugget kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nugget. Kena makan panas-panas. Saya cari nugget sekeliling tau. Seumur hidup saya, ini nugget saya jumpa sedap gila. Takut lah. Puasih lah aku esok. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali bismillah takut. Tengok tu. Wow. Saya standby tau. Takut. Okey. Orang kata kalau makan pedas jangan cakap. Makan je nyam. Barulah pedas tu tak terasa. So marilah kita menyeksa diri. Sebab lapar weh. Lapar gila tak makan satu hari. Weh. Dapat ayam bahagian peha. Kepak. Sebab bahagian peha habis. Baru suapan yang pertama. Saya rasa hidup saya musnah. Kita tak biasa weh. Tak biasa makan-makan macam ni. Pedas tu terasa. Aku tak ada berhenti. Dah macam 5 suapan. Itu pun cicah-cicah je. Kalau gaul matilah nak. Sumpah weh. Ini saya makan pedas. Sambal pedas dia ada 5 sambal. Nak bentuk ni. 4. Ni kau tengok
Kacang bumbu biasa, pedas, ekstra pedas. Saya ambil yang pedas. Biasanya saya ambil yang biasa je. Itu pun saya cicah-cicah je. Ini saya ambil yang pedas. Saya rasa macam dah gila. Saya tahu macam mana orang ambil yang ekstra pedas. Tak saya perut ke? Dah semua dah. Aduh. Stres weh. Saya tak nak makan macam mana. Nak makan macam ini ke? Macam itu. Macam ni ke? Sebab pedas. Tak, bibir saya merah. Macam tu lah rasa pedas dia. Macam makcik-makcik. Rombongan maki lah. Saya kena habiskan. Sebab ni dia makanan saya untuk hari ni. Orang kata, kalau dah makan pedas, jangan minum air. Kalau start minum air, akan tak nak makan. Buat silap esok. Dah. Gila, ayam ni berapa besar? Pecah weh. Habis ada kenyang ni. Astagfirullahaladzim. Nyesalnya. Rasa pening. Otak rasa pening. Kalau saya buat makan biasa, orang tengok ke? Perut saya start sakit lah. Saya syak esok, saya sakit perut. 15 kali saya pergi nakas. Saya puasa sebab nak kurus. Tapi bila buka puasa, rasa macam hilang kurus saya. Otak saya tak boleh blur lah. Tak apa. Dah kurang sikit rasa dia. Ini baru ayam gepuk. Pedas. Kalau extra pedas. Aku tak tahulah macam mana orang boleh makan. Samyang 2 kali pedas apa semua pedas tu.
Ni pedas weh. Perut saya macam pening tau. Bila saya makan pedas, minum susu, makan sayur, makan ayam, makan nugget, boleh campur, dia pening. Apa benda tuan badan aku makan ni? Boleh tak ni? Allah Alhamdulillah. Itu pun tak free. So saya fikir, oh tak free kan? Boleh lah buat hilang pedas kan? Oh kenyang weh. Ini tambah 10 kilo lagi ni. Dah kenyang. Jangan bazir, jangan bazir. Tak apa, kita makan sikit je lah kan? Sambal dia pedas. Tak dia sebelum buka. Lapar je. Dia punya nafsu tu. Masak nasi lah. Kalau masak nasi, nasi yang dibuka ni confirm tak cukup. Masak nasi lah. Tak dia boleh tambah ayam mesti. Tambah sikit tak apalah. Tambah. Sekali tak habis. Sini tak masak. Kalau dia nak makan. Dia pedas ni. Dia dah borak pun borak kacik dah. Entah apa borak. Dia kalau pedas ni. Untuk orang macam saya. Dia tak boleh tau buat sambal macam ni. Memang dia ada buat yang biasa. Tapi tak perlulah nak buat bagi pilihan. Buat je lah, okey. Kedai aku ni buka untuk pedas saja. Orang yang pedas je boleh makan. Sebab orang yang tak pedas nak makan, nak pergi kedai dia, oh ada yang pedas je, tak ada yang tak pedas. Tak ada, semua yang pedas. Dia pergi yang pedas. Dia tak tahu dah nak kena pilih apa. So dia pilih je untuk makan pedas. Dia nak makan pedas. Tudung pun dah macam Ustazah Abanza. Ya Allah, dah macam makcik dah. Tadi sebelum tu macam lawa gitu. Tapi tu dia ni jenis kain licin. So memang ke depan sama orang dah jarum daripada tadi. Coba tu dah habiskan ni. Pedas dah hilang. Kenyang. Tengok rasa dah berapa kali. Dah makan minum mana tak kenyang. Perut saya ni kecil je. Badan dia besar. Saya ni jenis yang sambung lagi. Saya kan jenis yang berat senang turun, senang naik. Tapi lebih pada naik lah. Turun ni, kau puasa lah seminggu, turun ni setengah kilo je. Gitu. So saya nak kena buat apa? Selain puasa, saya exercise jugalah. Seminggu tu adalah 1 kali. Memang tak ada harapan dah nak habiskan. Kita cubalah habiskan. Sebab membazir. Terkejut lah. Jadi makanan dah habis. Ayam je ni. Sorry korang, saya tak boleh habiskan lah. Pedas tu dah hilang, tapi saya kenyang. Dan nugget lah. Nugget saya boleh habiskan sebab sedap. Saya memang suka makan nugget, tapi tu dah bahaya sebenarnya. Jangan makan terlalu kurang pada korang. Jangan tunjuk kegagahan yang ada. Saya kena sorot sikit badan saya yang comel. Tiba. Okay. Saya memang tak boleh accept lah challenge makan pedas ni. Saya dah cuba lawan, tapi tak boleh. So, itu saja konten untuk kali ni korang. Thank you. Don't forget to like, subscribe dan comment. Bye. Assalamualaikum.